Alhamdulillah, Sabtu yang lepas saya dapat bantu penyimpan emas saya menjual emas 916-nya yang patah di Menara Public Gold Jalan Tun Razak. Public Gold menerima semua emas brand X asalkan tulen dan tetap terima walaupun emas tu rosak, patah, kemik dan sebagainya. Bagi tuan-puan yang ada nak jual emas lama, boleh saja bawa emas ke branch Public Gold yang terdekat untuk test ketulinan. Public Gold akan beli emas mengikut harga yang tertera di laman web atau apps Public Gold. Rujuk harga emas buyback di non-Public Gold. Jadi untuk kali ni saya bawa emas ke Menara Public Gold teruslah. Sekarang saya berada di Menara Public Gold, Jalan Tun Razak. Saya nak bantu penyimpan emas saya buyback jual balik jenama lain, brand X. Emas tu dah patah tau tuan-puan, bangle. Patahnya dah hilang satu. Tapi Public Gold terima. So kalau jual balik semula dekat Public Gold Menara, boleh dapat cash terus the same day, ataupun boleh minta Public Gold transfer dekat bank kita lah. So kalau dekat branch dia ada amount bawah 1000 boleh dapat cash, tapi kalau more than that prefer untuk transfer dalam bank lah. Tempoh terima duit buyback barang kemas ialah maksimum 1 hingga 3 hari bekerja. Di Menara Public Gold sendiri boleh je dapat duit cash terus lepas jual, ataupun boleh request duit masuk ke akaun bank. Dalam 1 hingga 4 jam, hari yang sama, hari yang kita jual emas tu dah boleh dapat duitnya. Bagi mereka yang nak saya bantu untuk jual semula emas 916 ataupun emas tuan-puan yang dah lama tak digunakan, tuan-puan boleh hubungi saya, klik link di profil saya untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.